Jadi dah sampai airport Amsterdam. First service sangat slow berbanding yang lain tu ni. Gila slow. Tahu lah memang slow Netherlands punya airport macam ni ke. Lepas tu ada railway station bawah airport untuk. Jadi tu bas kat luar, siapa naik bas, tu railway station. Tu apa nama dia, Schiphol Plaza. Ni semua geng-geng tu lah. Ini Schiphol railway station tu. Ni stop-stop dia. Ada terserai semua. Lepas tu ni Amsterdam awaits you. Bubble tea, the sweet taste of Asia. Jadi memang diorang anggap kat sini bubble tea ni Asia punya lah. Nak beli train ticket pula guna benda ni je, macam KTM kita je nampaknya. Ni pula ATM, dia boleh bagi duit dalam euro, pound dan dollar. Dah tengok juga dalam bubble tea ni, harga average per cup dia 7 ringgit pula, 7 euro. Ni luar Schiphol Plaza tu. I am Amsterdam. Macam tu ada marketing Amsterdam ni. Benda-benda dari EU, benda dari Netherlands. Kita nak gerak ke bas lah ni. Jadi sekarang kita kat tengah Amsterdam. Kita nak buat city tour sebelum check in hotel malam nanti. Ni pukul 6 petang kot. Macam ni lah. Mama dengan wheelchair dia dekat Amsterdam. Gila banyak orang naik basikal. Tadi kalau Isya macam ni. Atau ada kurus. Amsterdam nak tahu mungkin seluruh Netherlands memang ada laluan untuk kereta, ada laluan khas untuk basikal je. Memang tu memang tak boleh nak kereta lalu apa-apa. Ni pula orang-orang naik bot. Banyak terusan, banyak sungai kat sini. Naik bot tu normal. Diorang ni pun banyak bus elektrik lah. Yang diorang macam 2 bus gabung jadi satu. Tu tram diorang. Canal Tours Amsterdam, tram. Ni ada church besar, entah apa. Lawa lah, memang architecture diorang lawa. Tak boleh deny.